Sebab tu dia letak microwave kat sebelah. Dia letak atas meja, ayam tu cepat je keras. Dia dah memang liat, tapi dia cepat saja sejuk dan juga liat. Sebab tu dia letak microwave supaya boleh makan panas-panas. Seterusnya, ni lobster dan juga ketam. Dan lagi satu sama juga macam menu tadi, iaitu kambing lembu. Ini ialah lembu jantan. Ini macam lembu New Zealand kan, lembu yang keluar susu. Banyak macam ni lah. Hitam dah. Okey. Atas sekali apa yang kosong ni? Tengok dekat bawah. Lemak. Gula. Garam. Okey. Dan lagi satu, baru sahaja dikeluarkan oleh KKM. Dia telah ubah kita punya piramid makanan. Dulu piramid makanan kita bawah sekali karbohidrat. Tetapi 2020 mereka telah tengok ramai dalam kalangan rakyat Malaysia mengalami obesiti, termasuklah di sekolah rendah. Jadi bila ramai obesiti, mereka pun membuat kajian dan dia rasa okey, kita kena makan banyak vitamin atau pelawas. Okay. Sebab tu dia dah tukar aras 1 dengan aras 2. Okey, kemudian aras atas sekali dia telah ubah juga. Selain daripada minyak, garam, gula, dia dah tambah lagi satu, iaitu makanan proses atau makanan segera. Sebab ada yang cakap, cikgu, kenapa burger tak sihat? Okay? Burger ada roti. Roti apa? Roti karbohidrat. Okay? Kemudian dia ada protein dan dia ada sayur. Semua dia ada. Dia seimbang. Kenapa tiba-tiba cikgu cakap burger tak sihat? Okey. Kebanyakan burger yang kita makan adalah burger segera. Kita beli daripada kedai-kedai segera, restoran segera seperti McDonald, KFC. Yang ini dia tak buat fresh. Semua dah siap dan makanan tu telah diproses. Bila roti proses, daging proses, semua proses dicampurkan, jadilah makanan proses. Makanan proses kenapa tak elok? Ya, dia tinggi garam. Sebab kita kena kurangkan. Kenapa tinggi garam? Dia nak bagi makanan tersebut sedap untuk tahan lama dia betul. Okay? Dan dia akan ada letak ubat makanan bagi tahan lama. Okay, kalau awak buat burger tu dari mula, dari awal sedap, mungkin tidak tergolong dalam makanan proses. Faham? Okay? Dan juga burger, kalau orang Malaysia sekarang ni yang viral apa? Nachos kan? Nachos project. Kalau di luar negara, nachos tu mereka akan makan dalam tray. Dan serori tray, dia akan letak daging. Daging atau ayam. Okay, daging atau ayam ni bahagian apa? Protein. Protein. Okay, dia dah ada protein. Kemudian atas tu dia letak apa? Sayur-sayur kan? Dia letak sayur. Kita dah ada vitamin. Okay? Dia letak sayur. Kemudian dia letak cheese di sini. Betul? Okey. Dan dia akan makan dengan nachos atau keropok. Okey, keropok tu tergolong dalam bahagian makanan segera atau proses. Tetapi yang tengah viral tu, dia guna keropok yang memang dah ada preserve, yang memang dah banyak MSG. Kemudian dia tambah sos, banyak sangat sos, betul tak? Okay, bila banyak sangat sos, dalam sos ni banyak gula dan garam. Okay, sepatutnya awak makan banyak sayur, tetapi tak tersilap awak makan gula dan garam dan lemak yang banyak. Faham? Okay, protein masih ada tapi tak sebanyak yang lain. Sebab tu kita kena lihat pemakanan kita, kita kena jaga pemakanan kita ni dengan baik. Okey, setiap piramid tu, setiap aras dia ada fungsi-fungsinya. Okey. Fungsi, apakah fungsi untuk vitamin? Dekat tangan.
Ya. Melindungi diri daripada penyakit. Okey, untuk vitamin, untuk vitamin ada banyak fungsi. Salah satunya ialah pelawas. Siapa sini tak suka makan sayur kat dalam? Okey, kalau awak tak suka, kalau awak tak suka makan sayur, adakah senang atau susah untuk awak membuang air? Susah kan? Kenapa? Sebab vitamin di bawah dia adalah sebagai pelawas. Sebab tu vitamin adalah sangat penting. Kemudian setiap buah ni, setiap buah dan juga sayur dia ada fungsi dan juga kepentingan dia. Contohnya macam tomato. Tomato elok untuk apa? Untuk mata, untuk kulit. Semua ada fungsi-fungsinya. Yang ini tembikai. Siapa suka tembikai? Selalunya kalau orang kasih untuk orang nak jaga badan, dia suka ambil tembikai. Kenapa? Sebab kalau awak makan, kalau budak-budak makan, awak tengok kan dia akan meleleh air. Sebab lebih 90% daripada tembikai adalah air. Cuma ia adalah manis sedikit. Okey. Seterusnya, pisang. Siapa suka pisang? Okey, pisang sangat bagus. Tetapi pisang ni dia tinggi gula. Bagi orang yang ada kencing manis, dia tak boleh makan banyak. Dia perlu kawal, dia beri portion untuk mengambil pisang. Tetapi pisang dia memberi tenaga yang baik kepada kita. Okay, kalau awak tengok atlet-atlet tengah main badminton kan, lepas tu dia break sekejap, tiba-tiba orang minum air, dia makan pisang. Siapa pernah nampak? Tak pernah nampak? Okay, dekat Olimpik ada. Kalau tengok Chen Long ke, kadang-kadang bit exercise, dia akan berhenti main sekejap. Waktu rehat tu kan, dah habis satu set. Waktu rehat untuk minum air, dia makan pisang. Okay, bukan atlet badminton sahaja, atlet lain pun ada juga. Dia bola pun ada juga. Okay, dan kalau awak tak makan lagi, ini bagi orang yang suka pergi gym. Sebelum pergi gym, kalau dia makan sedikit pisang, boleh tahan tenaga selama 90 minit, tak silap saya. Okey. Okey, seterusnya fungsi bagi karbohidrat. Jadi yang pertama apa? Yang pertama vitamin. Vitamin adalah sebagai pelawas. Yang kedua, karbohidrat. Siapa tahu? Memberi tenaga. Okey, salah satu di dalam ini adalah nasi. Okey, kalau macam kita orang Melayu sikit-sikit nak makan nasi. Kalau tak makan nasi, kita akan rasa, oh, tak makan nasi lagi lah hari ni, rasa lembik. Siapa rasa macam tu? Syawal macam tu. Kalau dia tak makan nasi satu hari, dia tak sah. Okey, mungkin dia dah biasa mengambil karbohidrat nasi untuk setiap hari. Okey, yang ketiga, protein. Protein untuk apa? Salah satu fungsi. Untuk apa? Untuk besaran lagi. Okey, membina otot. Okey, cikgu nak awak lihat skrin di hadapan. Siapa
Okey. Setiap tahun dia cuba maintainkan otot dia dan juga menambah otot. Okey. Untuk menambah otot ni agak-agaknya apakah makanan yang diambil? Protein. Kenapa protein? Sebab fungsi protein adalah untuk membina otot. Okey, kita dengar apa dia cakap. Hai, Assalamualaikum. Saya Aziz Bami. Jadi, diet mengambil makanan saya setiap hari. Saya terus juga berjaya menjalani makanan saya adalah saya akan cuba sebarkan yang protein dan juga karbo. Favorite protein saya adalah ayam dan juga daging. Karbo seperti nasi dan juga roti. Jadi itu akan membantu saya untuk saya terus berjaga dalam latihan saya setiap hari dan juga membantu saya menggunakan badan yang baik supaya saya dapat sukses dan juga berjaya untuk melakukan latihan saya dengan sempurna. Itu sahaja. Serta tak dilupakan pengambilan air yang secukupnya supaya badan kita terus hydrate untuk kita kata macam bertenaga lah. Okay, jadi pada semua pelajar di SPS yang awal, saya nak mengambil makanan anda dengan baik supaya kita dapat sihat. Okey, siapa boleh bagi contoh apa favorite, apa kegemaran protein? Ayam, daging. Ayam, daging. Okey. So untuk dia maintain dia punya otot tadi tu, gambar yang tadi tu kan. Ni. Ingat senang ke nak jaga? Susah. Dia kena menjaga pengambilan makanan. Ikut piramid makanan satu. Dan bila dia nak lebihkan otot, dia kena makan apa lebih? Protein. Okey. Seterusnya dia boleh minum air manis ke? Dia kata minum apa? Air masak atau air kosong secukupnya. Okey. Okey, nice.
Okay, kertas. Dalam kertas ini ada gambar sayur, buah, karbohidrat dan juga protein. Apa yang cikgu nak awak buat? Okay, tengok ni. Dekat pinggan, cikgu telah bahagikan suku separuh. Apa itu suku separuh? Itu adalah pinggan sihat Malaysia. Okay? Pinggan sihat Malaysia ni dia adalah untuk menggalakkan orang Malaysia mengambil makanan yang seimbang. Macam mana kita nak tahu? Kita perlukan suku separuh. Okey, kita tengok vitamin. Vitamin kita perlu ambil banyak ke sikit? Bawah sekali. Banyak. Jadi portion dia adalah macam ni. Okey. Awak buat macam doa. Okey. Ini adalah portion sayur yang awak perlukan. Atau satu banyak ni. Semua buat 5. At least sayur banyak macam ni. Kalau awak punya sayur ni dah besar macam ni, cukup tak? Dah cukup. Awak punya selai pun dah cukup. Okay. Seterusnya karbohidrat. Macam mana nak tahu kita perlukan banyak macam mana? Genggam, semua buat penumbuk. Penumbuk mana? Okay. Cikgu punya penumbuk besar sikit. Banyaklah nasi cikgu dapat. Banyak ini. Kalau Rosia punya ni penumbuk ala kecil je. Nasi dia sikit inilah. Maksudnya badan dia perlukan banyak ini sahaja. Okey, seterusnya protein. Protein banyak mana? Kalau tadi vitamin kita banyak ini. Lepas tu karbohidrat, satu penumbuk. Protein adalah lebih kurang macam vitamin tapi kita tutup. Nampak? Macam ni. Satu tapak tangan, penumbuk dan faham? Okey. Jadi yang ini cikgu nak awak guna satu pinggan sihat. Sama ada awak nak makan nasi, lauk dengan ikan, sayur apa? Faham? Faham? So,
Makan durian banyak atau pening sebab yang punya kandungan tu dia lebih gula, kemudian dia panas. Okey, cuaca di Malaysia adalah panas dan juga lembap.